Korang pernah dengar Bukit Bintang, kawasan Lubuk Emas yang dipegang ketat oleh seseorang. Setiap kali korang melintas jalan depan Pavilion KL tu, seolah-olah korang tengah berjalan atas satu papan monopoli dia. Tu baru berjalan, baru ni siap dengan pesta air punya lah, ramai orang lagi lah masuk. Ada seorang billionaire ni, dia sangat-sangat misteri, tak pernah keluar TV, tak ada akaun TikTok, tapi muka dia pun susah kita nak jumpa. Tapi dia ni lah digelar Maharaja Hartanah Malaysia. Nama dia Tan Sri Desmond Lee. Hari ni saya nak bongkar macam mana dia boleh tukar sekolah lama jadi empayar berbilion ringgit. Dan yang paling penting, apa rahsia yang korang boleh tiru yang buatkan korang beli rumah nanti confirm untung. Pada tahun 2000 macam tu, tapak Pavilion KL sekarang ni dulu hanyalah tapak sekolah lama je. Nama sekolah tu Bukit Bintang Girls School atau kita panggil BBGS. Waktu sekolah tu nak dirobohkan, satu Malaysia bising. Yelah, itu antara sekolah yang tertua, tempat orang nak hantar anak-anak dia pergi belajar. Ada seorang mamat ni gatal pergi beli tanah nak robohkan pula sekolah tu. Memang ramai orang marah dan tak setuju lah. Tapi bagi Desmond Lim ni, tanah sekolah tu adalah lubuk emas yang orang tak nampak. Sebab bagi dia tu bukan sekadar tanah sekolah, dia nampak itulah pusat jantung Kuala Lumpur. Dia ni antara yang berani ambil risiko dalam sejarah hartanah Malaysia. Dia beli tapak tanah tu dengan harga 210 juta ringgit. Kalau otak kita ni mesti kita kata dia ni gila lah. Macam mana dia nak jual balik ataupun nak dapat return on investment bila beli harga tanah pun dah mahal. Waktu tu ramailah pakar-pakar hartanah, pakar-pakar analisis tengok dia ni buat purchasing banyak tu, confirm dia ni punya projek gagal. Jadi macam mana dia nak dapat return on investment dia tu dengan projek pavilion yang dia nak buat? Sebab waktu tu persaingan dengan KLCC cukup mustahil. Tapi Desmond Lim ni ada satu rahsia, iaitu the anchor strategy. Kau perasan tak kenapa pavilion tu sesak? Penuh orang. Tolaklah yang bayar-bayar babu-babu kat luar pavilion tu. Sebenarnya Desmond Lim ni dia tak jual lot kedai ataupun sewa lot kedai semata. Dia jual exclusivity. Dia bawa masuk jenama-jenama brand-brand antarabangsa yang mahal seluruh dunia, macam Gucci, Prada, LV dalam mall tu. Bila mall tu jadi magnet kepada orang-orang kaya, apa jadi pada kondo kat atas pavilion tu? Harga pavilion residence sangat-sangat tinggi. Boleh cecah RM3,000 per square feet waktu tu. Ini satu ilmu mahal yang korang boleh ambil. Kalau nak beli sesuatu hartanah, jangan tengok pada harga semata-mata. Korang kena tengok siapa anchor kawasan tu. Kalau ada jerung macam pavilion nak masuk, confirm hartanah korang tu selamat. Tapi yang jadi heran, mana dia dapat modal berbilion ringgit? Sebab sampai sekarang bisnes dia tak pernah jatuh. Ini langkah bijak Desmond Lee buat. Dia tubuhkan Pavilion REIT. Bagi yang tak pernah dengar REIT tu binatang apa, REIT tu adalah Real Estate Investment Trust. Jadi maksudnya, dia tak simpan bangunan tu seorang-seorang. Dia jual saham dia kepada pelabur awam, dia dapat balik duit modal berbilion ringgit, dia guna modal tu balik, copy and paste dia formula yang sama kepada kawasan lain. Itulah sebab dia muncul Pavilion Bukit Jalil, Pavilion Damansara Heights. Maksud dia tak tunggu duit sewa kedai bulanan semata-mata kat mall dia tu. Dia jenis suka capital gain yang gegasi. Jadi untuk kita sebagai pembeli biasa ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Jangan beli rumah sebab harga murah je. Beli rumah apa visi pembangunan tu masa depan. Cari kawasan-kawasan yang macam Desmond Lim ni masuk. Kawasan yang tengah masak, tengah nak membangun. Sebab bila projek tu siap, korang confirm tak boleh beli dah projek tu. Sebab apa? Harga dia mahal nak mampu. Korang rasa antara Pavilion Bukit Bintang dengan Bukit Jalil, mana yang sesuai untuk kita invest sekarang? Cuba komen kat bawah. Yang mana belum follow akaun saya, boleh follow akaun saya dulu. Sebab apa? Selepas ni saya nak bongkar satu lagi rahsia seorang tokoh yang bermula pada zero, tapi sekarang dia dah ada hampir separuh aset dia di Johor. Saya Syahir Akmal, jumpa di next video.